Antara 5 dinar dan juga 1 dinar, mana satu yang lebih baik? Semuanya bergantung kepada matlamat tuan-puan. Sekiranya tuan-puan menabung emas untuk pergi haji, umrah ataupun nak beli hartanah, saya sarankan untuk dapatkan 5 dinar ini kerana item yang lebih besar. Dana-dana tersebut kita akan jual dalam jumlah yang puluh-puluh ribu dan kita akan gunakan sekaligus. Andai kata tuan-puan menabung emas untuk dana kecemasan, 1 dinar ini lebih baik. Sebab kita senang jual sikit demi sedikit. Bila perlukan kecemasan sekitar RM1,000 hingga RM1,500, kita boleh jual emas ini, dapatkan cash dan gunakan untuk kecemasan tersebut. Berbanding kalau tuan-puan jadikan 5 dinar ini sebagai dana kecemasan, maksudnya tuan-puan kena jual 5 dinar ini untuk dapatkan cash yang banyak semata-mata untuk dana kecemasan. Walaupun tuan-puan punya keperluan hanyalah RM1,000 ke RM1,500. Selain itu, 1 dinar ini boleh dijadikan sebagai dana persaraan yang selesa. Jadi tuan-puan pastikan tuan-puan ada minimum 200 dinar. Boleh dijadikan sebagai dana persaraan yang selesa untuk tuan-puan pada umur 60 tahun hingga 80 tahun. Sebab apa? Kos hidup di Malaysia ini untuk makan minum yang selesa sekitar 1 dinar. 1 dinar ini nilainya kekal sepanjang zaman. Tuan-puan boleh bersara dengan selesa dan tenang. Okey tuan-puan, semoga bermanfaat.